Tu. Astagfirullahaladzim. Dengar siapa? Oh, besar. Beranak tu weh. Aduh. Banyak. Ui, padu mantap. Balik. Balik. Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi. Bertemu kembali kita dalam Saro Channel 88 Carry. Alhamdulillah sahabat. Okey, pada pagi hari ini sahabat, cuaca yang sangat padu dan mantap. Saya nak cuba mencari sesuatu hasil dekat ni, kat parit ni sahabat. Nak tebar jala lagi. Kita akan tebar jala lagi sahabat. Jom tengoklah ada ke tak ada. Tak tahulah sahabat. Saya cuba je sahabat. Cuba saja. Macam mana nak tebar pun dah tak tahu. Saya cuba lagi. Belajar sampai pandai ya. Ada ke? Tak tahu siapa. Ada ke tak ada tak tahu. Kita cuba dulu. Kalau ada itu rezeki. Kalau tak ada kita cuba lagi. Turun dulu Ada ke? Sekejap. Tak boleh prepare awal-awal lah. Tak tahu dia punya apa ni. Oh, macam ni okey. Dah sampai sini dah okey lah. Kita akan cuba tebar Saya tadi nampak ada kelibat tu. Ada kelibat. Macam ada. Tapi tak tahu apa ni sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ikan kat tepi lah. Alamak. Ada ke? Uish. Kayu macam ada. Ke sangkut ni? Dia ada gudu. Oh, ada. Ada sahabat. Oh, ada. Wow. Wih, banyaknya mak Datuk. Wih, banyak betul. Wih, kenapa ni? Uish, jom. Besar lah. Besar tak nak Nak putik pula Mantap tu. Tak sangka tebaran pertama dah ada dah. Kayu ni buat hal. Mantap bang. Oh, ini saya boleh tahan ni kan. Tak macam semalam. Besar. Mantap. Besar. Ni siapa? Boleh dah. Besar jugalah. Ini ada satu ikan ni. Kenapa dah? Besar. Tengok air tenang. Macam ikan. Release. Saya sampai. Nah. Oh, dah balik dah. Dia dah balik dan Terima kasih. dia pagi.
Lagi rambutan. Buah tangan. Aduh. Sebab tadi dia ambil apa? Dia ambil ikan tadi sikit. Makcik tu tadi kan? Ada satu makcik tu dengan pakcik tu. Sana sekali lagi tebak ya. Ya. Nanti kacau mancing, orang mancing pula lah. Dia mancing Ada orang mancing tu. Kita ambil sikit je kan? Lagi 2-3 kali. Lagi 2-3 kali saya balik. Ya, sahabat ya. Boleh ya. Jangan marah ya. Saya bukan selalu datang sebab saya nak cari satu pemandangan, satu apalah tempat lah. Sini. Jaga ikan. Saya nak try buang ujung sana sikit. Cuba lah belajar. Aduh, tak sampai ah. Aduh. Mantap. Janji dia sampai rumput sana je. Sudah mantap lah. Alhamdulillah. Ada. Nampak. Mantap. Saya bukan nak penuh katong, tak ada. Ui, besarnya. Ui. Pegang macam ni. Tak nak. Boleh lah kan. Daripada semalam kan? Boleh lah. Ini release ha. Daripada semalam ha. Besar. Besar lagi. Besar lagi. Ikan kat tengah ha. Tengah hari ikan kat tengah ya. Ikan tengah mating. Kan? Mating apa? Mating pasal STR nak masuk 18 ni. Ikan pun mating. Okay, alright, jom. Saya teruskan. Ini nak buang ni. Release balik ni. Hasilnya. Ini macam baru ala. Ini macam baru ala balang. Tak ada. Nah. Ada tu. Kan tadi tu lah. Kayak sama. Ikan yang baru kita release. Ha tu. Astagfirullahalazim. Dengar siapa? Oh, besar. Beranak tu weh. Beranak. Banyak. Ui, padu mantap. Balik. Balik. Mari. Kang duduk tu jongkang kan. Ui. Koyak. Dah. Ya. Ni penotong je ni kan. Ini kalau pasangan suami isteri dah boleh balik lah sahabat tu. Kita tengok. Banyak makan ikan. Dia bawa lari tu. Cepat. Nampak. Wah, senang. Mari. Abang memang senang kerja bang. Mari sini. Dia makan Mari. ikan. Ya Allah. Ush. Weh. Dia makan ikan lompat tu. Nak lagi? Tinggal bagi yang pemalu. Nampak tengok. Weh, buru-buru. Tak dapat marah Jangan bagilah. Ha? Amai nanti. Monyet makan ikan pelik. Dia makin datang lah ya. Itulah, jangan bagi. Mana ikan tadi? Beranak. Dia belum sampai lagi. Allah.
Alhamdulillah sahabat. Alhamdulillah. Tebaran koncup tadi ada sahabat. Ada. Okey ke? Okey lah tu. Ni. Beranak. Besar saiz tu. Mantap lah. Abang dah mantap lah. Tak ada bang. Rezeki juga bang. Tebar koncup je. Tak yakin. Puji diri sendiri. Puji diri sendiri. Kira boleh dah bang. Alhamdulillah dah. Okey lah, jom. Last kopek. Rupanya tempat ni paling senang sangka kan tak ada. Rupanya paling senang. Boiling pun tak ada kan? Tak boiling nampak tak ada. Tak nampak dia punya boiling. Tak ada clue. Tak ada clue. Tapi ada barang. Mari kita tengok. Kita tengok juga Ui. You orang tengok juga. Saya ada bismillah sini baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhanku. Kalau macam ni ada sahabat. Walaupun tebar dia tak padu kan. Janji dia ada grup tu. Ada. Ada. Ada tak? Ada. Oh, ada. Ada yang besar ke apa ni? Ini kena main 2 inci setengah ni sekarang. Mana? Sekejap, boleh sampai ni. Okey. Ada ke? Ada. Mantap lah. Kita ke bawah, ke atas. Saiz. Ada lah. Mantap lah. Boleh dah? Dah boleh dah. Alhamdulillah dah. Kira dah ada barang ni, dah boleh dah ni. Tebar dia. Aduh. Kalau tak ada barang habis dah tu. Pandailah monyet tu kan? Iya. Benda terbang. Basah. Tengok dah lari dah. Besar bang. Alhamdulillah. Panas ni cuacanya. Panas padu. Alhamdulillah. Aduh. Kali ni kita pergi ada barang. Alamak. Ini kita bagi tu. Ini. Monyet pun makan ikan juga. Dia masak ke? Tapi dia makan macam tu je lah. Sedap. Ya. Okey, jom. Kita ke sana, sahabat. Kita akan ke sana. Ke hadapan. Tak tahu lah ada ke tak ada. Jom. Yang terakhir Pokok ni menjadi saksi. bahawasanya saya akan tebar untuk kali yang terakhir macam tu. Okeylah, jom. Tengoklah ada ke tak ada. Cuba lagi. Belajar hari ni. Hari ni sesi belajar sebenarnya. Tapi pula kan? Tapi cari lauk pula. Alamak. Tergasak pula. Terbanyak pula. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya. Bulat. Boleh lah. Oh, mantap. Mantap dekat sikit. Zoom. Aduh. Ini turun juga Yalah. Aku ular lah. Tengok. Ada gegaran maut. Mari. Dah habis? Ada. Mana? Jangan. Cakap. Ada. Senang. Aduh, besar. Iko. Woi, mantap padu. Jadilah. Ini dah koyak dah. Ini dah saya tanam balik.
Bawa terus. Betul menjadi saksi. Sini tak? Cantik kan? Mantap. Hah? Tak. Ada. Relay alam ah. Nanti lah. Nanti cari balik. Yang relay semua letak saya sini dulu. Tak boleh lah, tapi bom-bom macam tu lah. Nanti dia masuk semak. Itu dia. Ya, mantap. Ini lumpur parit. Oh, besar. Besar. Oi. Ui nah. Ui nah 2 jari. Ui nah. Adalah. 3 jari lah. Boleh lah. Alhamdulillah. Okey, itu saja untuk hari ini. Okeylah sahabat, saya dah selesai. Alhamdulillah sahabat. Dan saya kena tamatkan lah video saya ni sahabat. Alhamdulillah pembelajaran hari ini jala dah bocor lah. Alhamdulillah hasilnya. Mantap aduh. Ada juga lah banyak. Alhamdulillah sahabat. Syukur. Ada yang besar ni, besar. Mantap aduh. Okeylah sahabat, itu sajalah video saya untuk hari ini. Dan terima kasih kepada semua penonton yang menonton di Saru Channel 88 Kiri. Kita akan jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah sahabat. Aktiviti kali ini ada. Jadi meletup. Ui. Channel. Basuh kena basuh ni. Macam tu je. Senang bawa baldi ni. Dah balik. Bila ku kenang ku renung. Ampun dosa. Ampun dosa. Kaki ayam jalan tar. Memang ampun dosa. Dia orang mancing sampai pening kepala. Tahu banyak. Gila.